yang aku pertahan yang tak curi salah. Ini saya kata Ronggo Warsito kata zaman edan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyerbu kediaman ahli perniagaan Sabah Albert Tay hari ini menurut peguamnya Zaid Malik. Yang curi kamu puji, yang tak curi kamu keji. Zaid dalam satu kenyataan mendakwa pegawai SPRM dan polis di kediaman Tay tidak membenarkannya bertemu dengan ahli perniagaan itu. Bagaimana menghadapi zaman edan? Tanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito jawab, kalau dalam zaman edan orang jahat dikatakan baik, orang baik dikatakan jahat, orang curi dipuji, orang bersih dicerca. Beliau turut berkongsi sebuah video yang memaparkan Tay diiringi oleh anggota bersenjata yang memakai penutup muka dan vest SPRM. Zaid berkata hak anak guamnya untuk mendapatkan khidmat peguam telah dinafikan dan ini adalah pelanggaran hak perlembagaan Tay terhadap proses undang-undang yang adil. Tay adalah salah seorang daripada 3 individu yang dipanggil SPRM untuk membantu siasatan berhubung klip video yang memaparkan perbualannya dengan seorang wanita Sofia Rini Buyung. Hello, I cakap dengan you, benda yang dia cakap tu semua betul. Anwar kata buat as information. Betul ke tak betul? Betul. Matilana